Kau nampak tu, handphone lipat dekat atas, bawah ada dumbbell. Berapa kilo? 35 kilo bos. Kiri kanan 35, 70 kilo. Baik. Dari dumbbell, nampak masih hidup babe. Motor masih hidup, tidak patah, tidak tercela di situ. Ini kita nak tengok kelasakan kemampuan Honor Magic V5. Katanya lasak gila. Jom kita tengok hari ni Honor Magic V5 Media Brave. Teknologi ah. Woi, tenggelam lah siot. Teknologi ah. Tumbuh. Sticky my man. Bateri Honor Magic V5 dengan kad business. Nampak kan? Hampir sama. Atas tu ada Honor Magic V5. Kau tak percaya? Dekat bawah ada Caution 75 kilo. Tepi tu ada satu Magic V5. Lagi sebelah sana pun ada lagi satu. Paling menarik, korang nampak tak? Honor Magic V5 bernafas di dalam air. Okay? Tak percaya? Okay, aku pusing sikit. Korang tengok, skrin masih lagi hidup walaupun dah lama tadi aku tengok dia berendam. Nampak tak skrin tu? Video masih terplay kat situ. Magic V5. Dia pakai apa tu Bukan kertas biasa tu. Mungkin kertas litmus biru, litmus merah. So ini dia nampak sap. Oh, belum piap ni. Sap. Oh, piap. Oh, nampak dah. Nampak tu. Nama dia. Ni kita tengok lah. Okey, ni dah siap tear down. Dia buka belakang, modul kamera saja. Okey, lepas tu yang ini skrin saja. Okey, skrin saja, nampak? Tap. Lepas tu ada bateri. Okey, bateri 1, bateri 2. Okey, ni yang dia punya lipat-lipat tu. Okey. Baik. Ini dia punya encel tengah. Okey, ni skrin yang lagi satu. Okey. Dan ini adalah komponen-komponen kecil lah. Okey, mungkin korang yang repair phone ataupun suka kompak phone mungkin dah tahu dah benda apa yang aku tengah tunjuk ni. Okey. Dan yang terakhir sekali. Okey. Ini modul kamera dia. Okey, kecil. Kecil tapi berkuasa. Modul kamera kecil ada, besar ada. Okey. SIM tray. Okey, dan ini skrin lipat. Nampak tak? Nipis je. Tapi nipis pun mampu menjadi sebuah flagship. Itu sajalah video aku pasal ujian kelasakan Honor yang kita nak test dekat KL. Namun, apa pendapat korang? Baik beli Honor Magic V5 ataupun korang nak tengok aku buat full review? Komen.